Cara nak pasang print head. Okay, first kita buka dulu skru ni. Okay, skru ni semua kita buka dulu. Okay, boleh pause. Okay, pause. Okay, lepas ni in bag. Ini dulu atas ni supaya dia tak kacau, buat tape dulu. Okay, letak tape supaya dia tak jatuh bawah. Kalau rasa tak secure, buat lagi satu lah, insurans. Ini orang kata insurans lah, supaya dia secure betul-betul lah. Okay, buat tu, buat keluar. Pause je. Okay, lepas tu standby FCP dengan print head lah. So sama kat macam FCP tadi. Tengok dia punya plate, metal plate dalam ni. Lepas tu dengan power cord dekat ribbon ya. So kalau dia punya bawah ingat nak pegang print head, biasa pegang tepi macam ni. Jaga dia punya surface. Sebenarnya surface ni jaga. Sebab surface ni dia senang calar. So sini sama juga. Dia masuk sini dah betul-betul okey, dah secure, baru tekan. Baru tekan semua. Okey. Dua sama juga. Okey, ini pun tekan sama juga macam ni. Okey, dah betul-betul secure, dah rasa kiri kanan secure, baru tekan. Baru dia masuk. Okey. Okey. Next, kita terus taruh blade dekat dia punya lubang tadi. Okey, pastikan dah betul-betul masuk dekat dia punya lubang. Okay. So yang ni you tolak sikit. Sebab kalau dia rapat sangat dengan capping naik. Ikut capping nanti mak. Capping ni dia punya surface ni akan kacau dekat surface print head. So kita boleh tolak tengah sikit lah. Okay, so boleh tolak tengah sikit. Lepas tu you masukkan skru. Masukkan je skru kat lubang. Okay, letakkan sikit lah, ni orang tahu. Ni boleh pause lah. Pakai skru. Belah. Tempat ni dulu. Dia orang tahu skru ni. Ni lipat je. Lipat dua macam ni. Okey, lipat dua. Lepas tu kasih roll. Kasih roll. Kasih roll. Okay, dia jadi roll macam ni. First sekali masuk bawah. Masuk dalam bawah. Okay, bagi dia secure betul-betul rapat. Ni tisu bagi dia secure betul-betul rapat ni. Buat. Lepas tu buat lagi satu. Agak buat lagi satu. Okey, lagi satu ni letak belah atas. Okey, tekan sikit. Yang tekan kolangan tekan sikit bagi dia secure. Okey. Ni untuk kita prevent takut apa-apa ink jatuh bawah, dia tak masuk dalam board. Sebab dalam ni ada printer print head punya motherboard. So kita tak nak kacau dengan motherboard, kalau basah rosak lah. So kalau kita tak nak ni, so kita secure sini. Okey, so kemudian cucuk pula FCP dia. Ini kena ingat atas ups. Kalau atas dia up, dia boleh nampak sini up. So dia cucuk. Biasa buat belakang dulu lah. Belum mau senang. So macam ni. Juga masuk. Tak boleh. Belah sana. Okey. Ini dia punya trik adalah dia sama, you pakai dua jari juga. Ni dua jari kiri kanan. Okey. Sudah tak goyang. Dia sudah secure betul-betul, baru tekan. Ada masuk. Ni pun sama. Ni pun pakai dua jari. Tengok kiri dulu, lepas tu tengok belah sini. Okey, dia dah sama-sama straight. Baru tekan. Nampak?
Okey. So dia dah masuk. Okey. Lepas tu baru kita pasang kita punya imbag. Okey. Buka balik tadi, pasang imbag. Okey, so imbag ni dia punya susunan nak tahu dia. Okey, ingat ni pastikan imbag ni kalau dah ada ink ke jangan bagi dia jatuh. Atau kalau mau ada apa-apa jatuh, pastikan ada mangkuk atau bekas lah cover bawah ni ataupun ada span. Tapi ni kalau tak ada tak apa lah. Okey, tapi yang ni dia nak tahu dekat macam mana dia punya susunan dia. Okey, yang ni dia punya susunan untuk print head EPS 3220. So EPS 3220 boleh tengok ni dia punya susunan. So M dengan K. So kita kena cari dekat sini label M dengan K. So masuk dulu M dengan K. So label M dengan K, lepas tu label white dengan C. So kita ikut je label dia. White dengan C, lepas tu Y dengan Anish. Okay, so kita ikut je. Ikut dia punya label. Okay, dah siap. Itu saja cara pasang print head.